Habis sebutan tu kita sebut terus kena suspend 1 week. Habis kita sebut tadi tu. Betul kita sebut tadi tu. Terus dia suspend saya selama seminggu. Sudah terus tak boleh nak buat live account tadi. So share balik. Ya Allah. Ya kita silap tu sebut. Ya. Ya tak kena ban. Tak kena ban, kena ni kita kena suspend untuk seminggu. Dia tulis tu. Aduh, inilah TikTok. Best kan? Nasib baik saya ada akaun kedua. Aduh, entahlah kita sebut dia bagi gift kan. Dia tu nama bagi gift kita sebut salah ke? Saya pun tak faham. Orang yang saya sebut tu dia bagi gift kat saya. Saya thank you untuk dia. Tak apalah. Apa nak buat. Tak pasal-pasal. Kena suspend untuk seminggu ke apa hari tak ada tulis. Apa ni Zila, Hida, moderator saya Zila, tolong blok Ustaz yang ada BOGI yang saya sebut tadi tu. Saya tersilap sebut sebut terus kena. Padahal dia bagi gift banyak. Nur Amas, thank you. Thank you. Naya. Tak apa. Ni apa ni, tolong tengok Ustaz Zila tolong tengok Ustaz yang ada BOGIL tu, tolong blok, tolong hantar pergi mana-mana Ustaz. Saya sebut dia bagi hadiah, sebut perkataan tu yang terus kena suspend berapa hari tak tahulah. 3 hari 4 hari. Bukan saya end live. TikTok saya kena suspend untuk 3 hari ke? Tak, sebab saya sebut perkataan tadi tu. BOGIL tu. Aduh, Naya. Tak, dia bagi gift kat saya. Dia bagi gift. Lepas tu saya sebut nama orang yang bagi gift tu. Dia ni saya. Live saya terus end. Aduh. Saya baca nama tu terus kena. Pasal apa? Saya pun tak faham. Moderator saya, kalau tak silap, Hida dengan Zila. Zila, tolong hantar ke bulan tak kalau nampak benda-benda macam tu, Zila. Thank you lah. Aduh, frust lah. Ramai tadi, 3,000 orang lebih. Share lah balik. Tak share pun tak apalah. Aduh. Saya tak tahu tadi saya sebut nama. Oh, sini tak ada moderator. Macam mana saya nak buat lah. Tak ingat dah itu lah, Ustaz. Sini tak ada.
Pasal apa dia macam tu lah, peliknya tu. Alah, Fras lah. Tolong share balik Sat lah. Fras gila. Aduh. Ha, saya baca nama gift tu. Nama gift tadi tu. Terus. Pangkap. Ya, sebab saya sebut nama tu. Sebut nama tadi. Terus dia, ni saya, dia suspend saya, tak boleh. Saya tak reti nak buat macam mana. Tak reti nantilah nah. Oh, geramnya. Tolong share lagi lah. Ada, tak payah tengok tang like tu. Tengok tang ada 1000 orang kita naik lah. Aduh. Ya, dia lagi seram. Ni penting Zila ada, kena ada ni kena ada moderator. Sat lagi Zila nah, saya communicate dengan Zila balik macam mana nak buat moderator ni. Tak reti lah pula dah. Sat. Nah itu siapa ajak saya Zila, aduh. Dah lah macam mana saya nak buat. Dah saya tak isap rokok. Tadi ni barulah tension tau. Tiba-tiba live kena ni. Live kena apa? Kena suspend. Tak pasal-pasal. Tak tahu Adam. Tak tahu. Tiba-tiba live saya kena suspend untuk 3 hari je. Minta tolong Nas. Saya je nanti. Sensitif lah. Tak boleh sebut perkataan tu. Tak, saya sebut nama orang yang bagi gift kat saya tu. Lepas itu kita bergurau sedikit dengan nama tu, terus kena Skype. Ni orang-orang jahat semua ni noh. Dia umpan kita dengan gift lah. Ya, saya sebut BOGEL tadi. Nasib baik dia tak ban. Dia ban, kita kena buat semula cerita. Aduh. Jangan eja. Oh, eja pun tak boleh. Oh, faham. Okey, tak sebut dah. Okey, tak sebut dah. Oh, nasib baik saya ada backup account kan. Itulah. Kalau tidak, saya duduk sorang-sorang pun takut juga ni. Kelawak ni kacau saya sampai kat luar ni. Siapa? Okey, 1000 orang dah noh. Sat dah noh. Jomlah kita masuk ni. Ada kelawak. Tak pernah ada di luar ni tak. Nampak tak? Tak tahu live tadi saya sebut nama orang yang bagi gift tu, terus kena sekat. Terus kena sekat. Yang kita nak masuk dah. Dekat pukul 2 dah saya nak masuk. Ada 1000 orang dah. Okey, nanti saya silent killer, nanti saya buat macam mana cara saya pun tak. Try juga cari tadi tapi tak jumpa. Oh, cicak aku. Saya nak masuk dah. Okey, saya tak sebut nama dah lepas ni. Aduh, sebut nama yang bagi pun salah lah. Ya Allah, saya tak tahulah pula. Thank you yang bagi gift, thank you. Aduh. Ini akaun kedua saya nah. Ini akaun backup saya. Follow lah juga nah. Siapa yang belum follow juga akaun backup ni. Bukan apa, takut jadi macam tadi. Naya je yang tak tahu kan. Follow balik akaun ni. Ni ramai dah follow akaun ni.
Follow account ni. Ni account backup saya. Nah, ni account backup saya follow. Okay, tolong share lah Sat. Langsung tak ada share. Barulah semangat. Tolonglah Sat. Tak apalah kita start balik. Baru pukul 1.42. Jelly, saya kalau boleh nak buat sampai ke pagi. Saya takut juga duduk sorang-sorang. Tolong tag tu. Saya sebut perkataan apa tadi tu terus kena ni. Okay, yang bagi gift, thank you. Saya sebut nama orang yang bagi gift tadi tu. Tak apalah. Esok saya nak balik lah. Biarlah dia Lee, thank you Lee. Dia SH, thank you. Biarlah dia nak sekat pun. Saya nak balik lah esok. So saya ada account ni lagi. Okay, thank you yang dah share lah tu. Nampak dah share naik. Tak, live saya disekat untuk berapa hari, tak tahulah, tak nak baca tadi. Saya dah buat rayuan, tak tahulah dia approve ke tak rayuan saya tu. Dia bukan dia ban dah, dia sekat live saya aja. Saya tak boleh buat live selama 3 hari. So, thank you thank you yang bagi gift, thank you. Amna, thank you. Saya takkan sebut nama pelik-pelik lepas ni lah. Rezo, thank you. Lee, apa khabar? Thank you. Okay. Tak apa, kita tak payah tunggu 1 juta lah untuk kita naik. Tadi kita dah 1.4 million dah kan. Tak, Jack. Account backup saya sekiranya jadi macam tadi. Dulu pernah jadi sekali. Tadi saya sebut yang bagi gift kat saya tu. Lepas tu saya thank you untuk BOGI tu tadi tu. Lepas tu Silent Killer, thank you. Lepas tu Kak Farah, thank you. Lepas tu terus dia sekat. Saya tak boleh buat live selama 3 hari. Tak apalah, saya nak balik dah esok. Tu ramai yang pelik masuk. Itulah. Dia pun tengok saya punya live ramai tadi dekat 3,000 lebih. Kan? Ya, saya nak masuk. Saya promote macam-macam. Mana saya letak slide tadi? Sekejap lah. Siapa tu? Ada apa tu? Tadi duduk depan. Sekarang dia bunyi sini. Kenapa lampu saya tak menyala? Dengar bunyi tak tadi? Tak apa, saya tak baca komen. Tadi saya silap sebut yang duk bagi hadiah tu. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Farhan. Farhan. Kenapa hang ikut aku keluar? Hang nak tunjuk Farhan, jom. Keluar suruh saya, bawa saya ke sini. Daripada luar tadi, dia bawa saya ke sini. Hai, pasal apa ni? Pasal apa ni? Hak ni tak boleh mohong tau. Hak tantangan dia jadi ni. Cerin ni dia tak boleh mohong tau. Aduh. Hak tu yang saya tak suka. Aduh. Tak ada. Saya tahu dah. Bau semua bak mewangi. Farhan. Farhan. Banyak-banyak komen. Boleh komen jam saya. Terror betul lah. Memang terror lah. Oi. Siapa dalam bilik jang tu? Siapa ikut aku? Ha? Amboi nyang. Allahu Akbar kabira. Bau bedak sejuk nyang. Nyang pakai bedak sejuk ke? Amboi nyang. Nyang teh bumbung ke tu? Oh nyang mak oi datuk nyang. Allahu Akbar kabira. Amboi nyang bau bedak sejuk nyang. Amboi nyang jangan bagi buat ceri nyang oi bau nyang. Siapa panjat? Siapa agas ni? Ha, tunjuk kat sini. Ni nyang baling batu nyang. Tikus nyang. Tikus nyang baling tikus ke nyang? Nyang jangan naik tangga nyang. Cik dengar nyang naik tangga nyang. Janganlah. Nyang janganlah. Nyang awak lampu ni terpadam nyang. Lampu ni terpadam nyang. Nyang janganlah. Kamu tak nampak tangan meletak, kamera meletak. Kamu nampak dia nengak bunyi naik tangga. Hoi! Hoi! Ketuk tang mana? Bunyi sini. Bunyi tingkap ni.
Mengetak tangan dah kamera ni, hampa tak tahu kah. Sat, tangan saya mengetak, Sat. Sat. Tangan saya mengetak. Tak tahu saya apa. Saya tak kena tengah mengetak tangan macam ni. So tangan saya mengetak. Serius. Awak tangan saya menggigil. Masya Allah. Best. Tangan saya menggigil. Takut, ya Allah. Subhanallah. Saya ketak sungguh. Demi Allah saya ketak. Jadi dah bukan hipo, tak tahu saya apa tiba-tiba mengetak juga weh. Tunggu saat saya kita keluar. Weh, bagi tangan hilang mengetak Sat. Weh, tak pernah tangan saya mengetak macam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Aish, terkejut aku. Allahu akbar. Saya dengar bunyi dari atas. Allah. Allahu akbar kabir. Sat nah. Sat. Saya tangan tak pernah mengeletak macam ni tu. Takutnya pasal. Alhamdulillah. Oi, challenge betul ya. Seberani-berani saya mengetak tangan ni. Ada. Lampu saya menjadi malap ni. Kacau. Selalu dia cerin ni, dia main ketak lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Tak pernah pegang kamera. Woi, demi Allah saya tak buat benda ni. Buat apa? Tak boleh pegang kamera lagi tau. Sat. Oi. Bunyi lagi. Kau dengar? Bunyi lagi. Sat. Jangan dia tutup pintu bawah kat saya sudah noh. Saya dekat pintu ni. Pintu ni saya takut juga ni. Sarinah terjun saya. Jangan dia kunci bawah sudah. Ni saya takut dia kunci bawah ni. Dia tak lawan. Susu Dash Lady ada kat bawah. Siapa nak susu Dash Lady ada kat bawah. Susu Dash Lady ada kat bawah. Jom. Dan Nyang tengok nak makan. Weh, susu Dash Lady tu kegemaran Nyaat Nyantam dulu. Hei, Nyaat Nyantam depan saya. Ya Allah. Gambar depan ni.
Farhan. Hei, Mambang Baling. Kalau hamba ni yang bunyi lagi. Kalau hang betul-betul wujud, hang bunyi. Dia wujud. Dia wujud. Oi, nak turun tangga pun tak boleh dah ni. Hai. Tadi dia kacau tangan ketak, ni dia kacau kaki pula dah. Jangan kacau. Siapa kacau hang? Ni rumah aku. Farhan tak jumpa lah juga kita ni. Allahu Akbar. Saya tak puas hati juga ni. Bila saya kata kat dia, suruh bunyi, kalau dia wujud, dia bunyi tu. Dia ada. Oish! Apa dia tu? Dia bersin. Ya, ada suara. Tahu, saya dengar. Saya dengar dia cakap dengan kacau. Tak apa, nanti tonton dekat. Macam mana saya nak ni, dia dah ban live tadi dah. Dia dah live tadi, saya tak dapat nak copy lah, nak masuk dalam YT. Saya dengar juga macam bisik jangan kacau, sebab tu saya sebut jangan kacau. Dia ada dua suara jangan kacau tadi kan. Satu suara saya, satu suara siapa saya tak tahu. Tahu. Allah Akbar, mengetak badan. Demam kacau besok Ida. Dah seorang-seorang. Siapa ada nak teman saya? Weh, ada rimau. Ada rimau putih lah waktu tu. Orang nak baling tak logik lah. Siapa nak baling daripada sini? Kalau nak baling pun daripada sini atau ya. Kacau lah. Saya buat live ni 2 tahun lebih juga, tapi tak pernah lah meletak badan macam malam tadi, meletak tangan macam tadi. Aduh. Kita ronda kat luar tu Ustaz. Sebenarnya saya buat live lama-lama ni sebab saya takut duduk sorang-sorang. Dia main lepas pukul 2 pagi, 3 pagi tu dah berani dah lah. Mereka kata kalau dia nak main pun antara pukul 12 sampai pukul 3 pagi.
So pukul 3 pagi ke atas tu saya berani dah tidur seorang-seorang dah sekali lagi. Aduh. Tak, saya tak tidur homestay. Saya tidur kat rumah ni malam ni. Ada ni. Bila saya challenge dia kalau wow. Ingat tak? Anak store ke? Motor tu semua dah tak function, dah rosak. Motor lama lah, motor lama dulu. Motor arwah Abang Sri, motor arwah ayah. Oh, siapa ada sini nak main teman saya dah tidur. Kalau tidak saya berjaga lah kot malam ni. Aduh. Chip nak buat slot tidur rumah Nyang. Saya nak bincang dulu lah dengan Chip lah. Saya macam tak berapa setuju lah. Pasal rumah ni dia masih ada barang-barang yang berharga. Kan? Masih ada barang-barang yang berharga. Masih ada barang-barang yang saya kena kontrol jugalah kan. Sebab tu saya pun bukan tak layan lah, tak pernah panggil walaupun ramai paranormal lain nak datang kan, sebab saya nak jaga jugalah privasi rumah ni. Sebab okey, cerita dia macam ni. Masa kejadian dulu, lepas arwah abang meninggal, mak dengan ayah ni duduk di rumah ni lah. So bila saya siap rumah sebelah ni, mereka pindah tu selai sepinggang. Faham tak? Selai sepinggang. Even kain baju pun mereka tak ambil. Bag pun ada lagi. So, dan tak ada seorang pun yang pi punggah cari satu-satu apa benda yang berharga. Jadi biarlah one day lah, tengoklah macam mana. Tak mau kata apa lagi lah. So jadi kalau saya nak benarkan orang 8 orang tidur satu bilik sana, satu bilik sini, satu bilik macam Solat Embus bagi tahu tu, saya tak berapa nak ni jugalah. Boleh bincang dengan saya balik nantilah benda tu. Kan? Ya, dia orang tinggal selai sepinggang dengan kelengkapan. Weh, siapa jerit tu? Ya, saya dengar orang menjerit belakang saya. Jadi yang tidur tu saya tak encourage lah, sebab sekarang saya pun jaga jugalah rumah ni. Yang bila saya izinkan tu memang saya betul-betul percaya lah. Dan saya saksi lah. Nas Solat Embus Cik Ani tu memang saksi dengan saya lah. Kita 8 orang main duduk setiap seorang satu bilik ni, kita pun tak tahulah kan. Susah lah saya nak kontrol keadaan tu.
Saya dengar suara budak. Sana. Saya dengar suara budak. Ya, betul. Saya dah beritahu Cik Ani tadi dah. Yang tu saya macam tak berapa setujulah bermalam di situ. Sebab yelah, bila kita open ni, yelah, kita tak kenal kan siapa kan. Okay, don't worry. Saya, rumah ni rumah saya. Mak pun lah, mak ada di sana. Mak ada di Putrajaya lah. Mak ada rumah adik Zaida. So sebulan lagi mak balik mai sini. So saya pun kerap balik mai sini juga. Mak ada di sini. So memang kena balik lah. Okey, selagi saya balik, saya akan buat live lah. Saya akan ajak lah solat embus dengan Nas. Saya rasa macam nak masuk lagi lah. Saya duduk dengar budak menjerit. Dengar tak? Sufian masuk tu. Apaan? Roni dah tak payah. Cik Roni, saya ni sebenarnya kan, saya tadi tu ketak pegang kamera ketak tu. Saya bukan takut. Kalau saya takut, saya lari. Saya seram. Sebab tu ketak tangan, saya seram. Tapi kalau saya takut, saya lari. Confirm. Malam tu saya takut dengan Nas. Saya tak naik, saya lari. Tapi kalau saya tunggu tu, biar pegang kamera tangan duk macam tu, saya tak takut, saya tunggu juga. Tapi saya seram. Masuk. Okey, siapa suruh saya masuk, tekan 1. Suruh saya stop, tekan 2. Masuk tekan 1, stop tekan 2. Kita ada 2,000 orang. Satu lebih ramai. Okey. Tak apa. Boleh. Saya nak masuk boleh. Saya masuk boleh. Tapi tak. Okey dah. Okey, thank you. 1,000 lebih dah hantar suruh masuk. Ya, okey, saya masuk. Goyang apa? Tak faham. Yang tu saya nak dengar. Berasap dulu Tok. Boleh tunggu tak? Boleh? Okey. Nak tak? Saya tinggalkan lah rumah. Kalau yang ni, kalau dia main kunci ke, kalau dia main buka, dia buka apa ke, habaq kat saya. Kalau dia hantar balik Farhan pun habaq kat saya. 3 ni tadi bergerak tau. 1, 2, 3 item ni bergerak. Kalau hang betul-betul ada, hang gerak sekarang. Okay nah. Give me 5 minit. Kiri sikit. Betul, okey. Tak nampak sana. Cun. Oh, cicak mengaku. Muncul kat sahabat-sahabat aku semua. Kalau hampa betul-betul ada. Kalau tidak, hampa tak ada. Muncul sini semua.
Mambang tanah, mambang api, mambang angin, mambang langit, mambang baling batu. Marilah sini, hai si mambang, berdamping denganku. Sekejap dah. Oi! Oi! Siapa menjerit tu? Awak cekik tulang ke? Hah? Hang jerit siapa? Cekik tulang ke? Hai! Mambang bunyi. Mari sini berdamping denganku. Mambang bunyi. Hai! Suara aku. Saya dengar suara saya. Hai, aku di bawah, hang di atas. Aku di atas, hang di bawah. Dengar. Dengar. Siapa di atas sana? Kita Ferrari dah tak ada. Suara saya, siul. Kau gemar rumah, gemar rumah kot tu. Dia pantul balik kan. Gemar rumah kot, dia pantul balik. Hello? 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 Kalau kau betul-betul wujud, bunyikan sesuatu. Bunyikan sesuatu. Ayam dah bunyi. Dia dah ketuk. Saya tak mau cari dia, saya.
Ayam dah bunyi. Kalau kau betul-betul wujud, kau bunyikan sesuatu. Oh, ayam dah bunyi. Kalau kau betul-betul wujud, bunyikan sesuatu. Hush. Tangan saya mengetak Ustaz. Dah jadi minta tadi pula dah. Mengetak pula dah. Sat. Kita nikmati bunyi ayam Ustaz lah. Ayam ni time bunyi ni best ni. Ustaz kita challenge dia lagi. Saya challenge dia tunjuk muka sini. Saya challenge dia kalau dia betul-betul wujud tunjuk muka sini. Nah, semua orang ready tengok nah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Nah, selalunya lepas bunyi ayam dia main nah. Semua orang sedia tengok depan ni. Hei, Mambang. Marilah berdamping denganku, wahai si Mambang. Kalau kau betul-betul wujud, tunjuk kau sekarang. Tunjukkan muka kau sini sekarang. Dia tak mau tunjuk. Dia nak bunyi. Aduh. Bau lah. Ni kelawak ni berlega-lega ni. Wish, 2.5 dah. Dah cukup lah tingkap ke apa semua. Allahu Akbar. Pak An tak nak cari yang kacau saya habis-habisan tu lah. Aduh, tapi dia tak mau tunjuk juga. Tak, siapa saya nak tanya tadi ya? Maaf, saya dengar suara saya sendiri tau. Saya dengar ke, tak tahulah perasaan ke. Suara saya sendiri, betul ke? Kami pun dengar. Kan macam Cina Atau tengah tengok phone, satu lagi duduk sebelah tu, betul tak? Ya.
Selepas saya kata, marilah berdamping denganku tu kan. Kan? Maknanya Piramli punya mambang tu boleh pakai lah tu. Doa mambang dia boleh pakai lah kan. Betul kan? Ha. Bila saya kata, hai si mambang, marilah berdamping denganku. Dengar suara saya sebiji kan? Kan? Ha. Maknanya Piramli punya ajaran tu boleh pakai tau. Ha. Jangan siapa tak percaya. Ha. Mambang tu betul. Ha. Hei, mambang api, mambang tanah, mambang apa benda. Nanti saya tengok balik cerita tu. Belajar kat situ lah. Saya cerita tu terang. Saya tak pernah mengeletak malam ni tau. Saya tak pernah pegang phone tadi macam tu tau. Tapi saya tunggu. Saya tunggu. Betul tak? Saya tak pernah mengetak tangan macam tu tadi, goyang macam tu. Ha, tu goyang. Tapi saya tak lari. Cik Roni. Dengar tampak Cik Roni. Walaupun badan mengetak macam tu kan. Tapi saya tak lari Cik Roni. Ada, dia tak berani nak tembus saya. Dia tak berani. Nombor dua, dia tak berani nak lagkan saya. Langsung tak lag. Kan? Cik Roni langsung tak lag. Dulu saya lag selalu lah. Tak lag dah. Ya, saya tak pernah pegang stand sambil menggigil. Kena letak stand. Hilangkan menggigil dulu. Ha, tu punya takut tu. Tu bukan prop, bukan lakonan tu. Dan saya yang takut lah tu. Dia bunyi suara saya sendiri, mau tak takut. Aduh. Okey nah. Pukul 2.30 dah. Saya rasa saya dah tak takut dah. Thank you teman saya untuk malam ni. Semua ramai teman saya, dekat 2,000 orang teman saya. Thank you very much. Yang belum follow akaun ni, sila follow. Kan? Akaun ni perlu follow. Kalau saya akaun satu lagi tu problem, saya akan guna akaun ni. Nah, terima kasih banyak. Cik Roni, thank you bagi gift. Thank you Nasa, thank you. Nasa Shah, thank you. Thank you semua. Terima kasih banyak. Riza, thank you. Baik, selamat malam. Jumpa lagi 3 minggu. Nah, jumpa lagi 3 minggu. InsyaAllah. Masa tu, yang dia sekat tadi dah habis. Thank you semua. Bye. I love you all. Assalamualaikum.